Maka dengan segala jasa sumbangan, pengorbanan dan pencapaian yang telah ditunjukkan, beliau dengan penuh penghormatan dipilih sebagai penerima anugerah tokoh mu'alaf sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Keningau bagi tahun 1448 Hijrah 2026. Sesungguhnya kemuliaan seorang insan bukan terletak pada asal keturunannya, tetapi pada ketakwaannya, keilmuan dan amal baktinya kepada agama, bangsa dan negara. Tahniah dan syabas diucapkan kepada saudara Muhammad Suman Silva Abdullah atas penganugerahan ini. Ucapkan penerima anugerah tokoh mu'alaf. Hadirin sekalian, kita teruskan ke anugerah yang terakhir. Anugerah ini disebut sebagai anugerah tokoh Ma'al Hijrah.